Makan guys. Hello guys, assalamualaikum guys. Petang-petang selamat petang guys. Hari ni aku ada dekat City Awan Perak. Aku ada urusan sikit dekat sini. Lalang tu aku singgah sekejap dekat rumah kakak aku ni. Kat sini ada pot lah guys. Dekat rumah kakak aku ni ada pot. Saya korang tengok kat sini. Ni longkang kan. So guys, itu aku ada pergi rumah kakak aku hari tu. So aku ada perasan guys, kat sini ada pot lah guys. Okay. Jadi ni nak tunjuk aku korang. Sini nampak macam longkang tak ada air kan. Tapi sebelah sana ada guys. Tengok, tengok air macam cun, macam ada tanda-tanda kehidupan. Aku nak test lah, tengok macam mana. Hari ni aku ada kesempatan sikit nak try lah. Anjing pun aku dah siap bawa. Ambil masa sikit, kita try casting haruan dekat longkang tepi ni. Ni kawasan perumahan belah tepi ni guys. Okay, so kita try pakai. So kita try pakai soft rock dulu guys. Okay, kita pasang soft rock dulu guys. Jom kita tengok ada ke tak ada kat sini penghuni dia. Kita test saja. Nak try cari haruan perak. Panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys, bismillah. Test tengok. Bismillah. Cetek ke sini. Dia punya macam apa, parit ni. Cuma air dia agak keruh sikit. So guys, kita try umpan lain pula guys. Saya pakai popper. Itu pernah dapat ikan besar, haruan besar dekat kampung aku itu. Kita try dulu. Bismillah. Kita dah pakai SP pula guys. So setakat ni tak ada sambutan lagi. Kita main dalam pula. Makan guys. Strike guys. Ada juga guys. Strike pertama menggunakan SP. So ni guys, strike pertama haruan City Awan Perak. Ini ni dia strike pertama. Tapi ekor dia ni macam luka guys. Okay, padu kita ambil gambar jap. Okay, bye bye. Ya. Okay, auto release. Okay, mantap guys. Alhamdulillah. Kalau saya kasar sikit, kita boleh tapau guys. Tadi tu kecil lagi, so kita lepas dulu. Okay, jom kita try cari lagi. Woi, turun juga. Turun juga. Ada seekor baru lepas tadi. Dapat dia ambil gambar semua lepas balik. PSP. Tapi yang besar-besar semua malah nak keluar tu pakai SPU. Dekat sini, dekat situ. Dia ambil. Turun juga oh. Apa dia? Oh.
Guys, tahu tadi aku mancing seorang kan. Ni abang ipar aku turun dah anjing sekali guys. Teracun tadi. Agak mana? Dia kumpul kat sini. Ni anak ikan banyak eh. Dalam juga lah bang, nampak ni. Tu kalau abang tadi begini nak pergi sana. Gila. Dalam weh. Kita ingatkan tak dalam tu lah. Boleh lah. Alah, nak kasih siapa? Tak ada orang kat sini. Oh, makan. Oh, strike. Bang. Sudah naik. Mantap guys, strike kedua guys. Pakai SP lagi. Tak lah, ikan lain. So guys, strike kedua yang kita basuh dulu guys Ui ganas ikan ni. Lucut. Lucut lagi auto release guys. Auto release. Okay lah. Strike kedua guys. Waduh. Power. Tapi tu tengok macam dia macam menjala, dia tak tahu lah. Abang kumpau lagi. Apa ke tempat sendiri tu? Tuan rumah kumpau. Asyik. Tak apa, mungkin sebab ni kot abang turun lambat. Kalau turun awal rasanya boleh dapat dah. Aduh. Guys, so alhamdulillah setakat tu je lah guys cerita untuk petang ni guys. Mancing haruan dekat Siti Awan Perak. Dekat rumah kat aku je. So aku alhamdulillah boleh dapat dalam 2 ekor. Tapi ada jugalah yang lucu guys. And saya semua tak besar guys, itu semua main kecil. Dan abang ipar aku masih kumpau di tempat sendiri guys. Masih kumpau di tempat sendiri, tapi tak apa. Dia pun tak ada masa lagi nak kan, sebab busy kerja kat sini. Itulah, ni kalau tengok daripada atas, tempat dia macam ni guys. Tempat dia panjang lah. Sampai ke sana, ni aku just malas nak naik motor, nak naik kereta kan. Santai je petang-petang daripada taman ni. Berhenti kat sini guys. Dapat 2 ekor kan. Jadi macam biasa guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, comment and share. Kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.